Jadi sambung. Mengapa kita puasa? Jawapan yang paling tepat cakap, nak, kita puasa kerana Allah perintahkan. Ya, tak tahulah kalau lepas minggu depan ada jawab. Kenapa kita kena puasa? Sebab pelancaran dah buat dekat USM last week. Dia kata, bukan macam tu. Kenapa? Kerana Allah perintahkan. Anak-anak takkan berhenti di situ. Bila Allah suruh. Anak sekarang macam tu lah. Macam dulu kan. Ada seorang budak tu dia balik. Dia tanya atuk. Tok. Atuk sihat? Sihat. Kau daripada mana ni? Belajar fardu ain. Iya. Atuk dah pencen kan. Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah. Ustazah yang cantik tu. Ustazah Jamilah ajar apa? Pasal malaikat. So malaikat. Oh. Malaikat apa belajar? Malaikat Jibril. Malaikat Mikail. Malaikat Jibril buat apa? Malaikat Jibril menurunkan wahyu. Pandai cucu atuk. Tapi tok kan, dia tanya soalan. Kan lepas Nabi Muhammad SAW kan, lepas dah turun Quran kan, wahyu kan. Dah tak ada wahyu lepas tu kan. Betul lah tu. Habis sekarang, Jibril buat apa? Dia tu. Dia boleh tanya Jibril buat apa. Hura tok dia. Apa pula aku nak jawab ni? Jawab. Kita kalau tak tahu jawab je. Macam saya kan. Masa saya interview tauliah, ada yang tanya. Tapi kalau orang tanya soal hukum, kalau SD tak boleh jawab, SD tu Samsul Debat. Bukan statutory declaration. Contoh kan. Dia sampai Samsul Debat jawab apa? Saya jawab lah. Saya tak tahu. Imam Malik pun tanya 10, dia jawab 2 atau 3 je. Lagi 7 dia kena rujuk dulu. Betul juga kan? Kata, betul lah tu. Ni atuk dah tak tahu dah mengelabah. Tapi tak nak ego dia runtuh. Habis Jibril buat apa sekarang? Jibril dengan atuk kau sama makan pencen. Betul tu. Orang asam betul kan? Tak ada jawab lah. Wallahualam nak bawa lah. Wallahualam cu. Yang mungkin dia tengah tengok, tengah perhatikan apa yang kau buat. Allah je mahu tahu. Mungkin dia tanya, kau tanya soalan apa lagi ni? Kau tak usah tanya lagi dah. Nanti Jibril catat tau. Betul. Contohlah macam tu lah kan. Jadi Allah perintahkan. Bila? Dah lama dah Allah perintahkan. Allah perintahkan kat mana? Dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa Allah Ta'ala beritahu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua dah tahu dah ayat tu. Subhanallahazim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang-orang Penang. Dia tak cakap orang Somban, dia tak cakap orang Islam pun. Dia cakap wahai orang-orang beriman. Maknanya puasa ni untuk orang yang beriman. Kan? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal lazina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan, semoga kamu semua, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tu maksud dia. Jadi kenapa kita kena puasa? Reason behind, di sebaliknya, apakah dia? Yang pertama, untuk menghayati, menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik. Allah Ta'ala bagi, bila kita tak makan, baru tahu macam mana rasa tak makan. Siapa yang puasa bulan Rejab, siapa puasa Syakban, fahamlah. Siapa puasa 6, dia faham lagi azab puasa dengan tahap orang keliling makan. Puasa 6, lagi susah. Nak pula Pulau Pinang, USM ada 4 kampus. Semua buat jamuan rumah terkupak ni. Open house. Dia buat jamuan. Fakulti ni buat, department ni buat. Section file yang ada 4 orang tu pun buat. Bayangkan nak buat macam mana. Kan? Bayangkan tu. Semua belum buat sampai tak cukup sebulan dah. Kena buat lebih. Nampak tak? Sampai tahap tu. Jadi makna kata, kan? Tu sebab kita sebut tadi, kita fikir macam mana orang makan, aku ni tak makan. Macam ni rasa orang tak makan. Nampak tak? Macam ni lah rasa, ya Allah, siannya. Saya baru balik pada rumah orang tua. 4 hari lepas. 4 hari 5 hari lepas. Di Kajang. Kesian betul. Rupanya ada lagi orang. Letak mak ayah, jangan cari kami lagi tau. Macam tu. Itu lagi lah. Dia tak fikir pun. Nanti kalau mati pun tak payah beritahu. Dia cakap, ada. Ini bukan drama. Tapi nak cerita tentang tu, ceramah yang akan datang. Maknanya kena jemput lagi ni Datuk Sri. Macam mana? Banyak kan. Tapi kalau kita tak fikir, tak ada. Dia perasaan tu dipanggil bukan simpati tu. Empathy. Kita merasai apa yang dirasai oleh orang lain. Nampak tak?
Kedua, mendidik dan mengawal hawa nafsu. Biasanya orang puasa, dia punya nafsu dia akan kurang sikit, slow sikit. Jarang, ada tu ada, tapi yang main bola sepak tu dah tak ramai. Kan? Macam adik saya itu, saya dikhabarkan masa hari last day dia main yang dia jatuh tu, memang tengah excited sangat. Dia excited masa tu. Memang dia saya kenal dia memang, dia kalau buat bersungguh tu, you ke belum? You ke? Dia memang macam tu. Di antara yang rapat dengan saya, dan kalau tengok, features lebih kurang sama. Nah, cuma saya sikit cerah. Tu yang saya cerita dengan Puan Kamel tu. Bila bergambar kami adik-beradik, dia selalu cakap, Balong, Hafiz nampak putih tak? Dia macam tu. Selalu tanya. Saya jawab lah. Memang dalam kita beradik ni kau paling putih sekali. Saya kata macam tu lah ayat saya. Itulah antara gurauan yang terakhir yang kita sebut masa kenduri 2 bulan lepas. Dia datang, dia balik Seremban masa tu. Kemudian kawal hawa nafsu kita ni supaya kita tak buat nafsu nak marah slow. Kan pensyarah biasa marah. Apa nak jadi dengan you all ni? You all ni nak jadi apa? Biasa pensyarah macam tu lah. Kecuali pensyarah kejuruteraan. Dia macam tu je. Marah je. Tapi hari tu tak marah. Apa nak jadi? You all tahu tak final exam berapa hari lagi? Saya kata tu ayat biasa. Betul tak? Dan ayat yang paling biasa pensyarah ni cakap, zaman I dulu tak habis zaman dia dulu. Macam tu lah. Jadi dia hari tu dia slow je. Okay semua, tolong buat ni. Please. Apa-apa hal pun I doakan tu you all. Supaya berjaya dunia akhirat. Allahu Akbar. Macam tu lah. Dia jadi sebab dia nak marah pun tak terdaya. Dia nak apa pun tak terdaya. Tu yang isteri tapi orang perempuan lain. Orang perempuan lain. Dia lain. Dia pun lain puasa. Dia punya skill kan, sebab kelebihan orang perempuan ni, di luar, dia berceramah walaupun tak ada tajuk. Sebelum puasa, walaupun dia lapar, dia balon semacam je. Tak tesan ni. Apa nak jadi ni? Kan kita fikir, dia ni puasa tak puasa? Tapi saya dah check dah. DOSM tak ada. Ni kat tempat lain. Kat tempat lain. Macam tu lah. Jadi, sama je. Didik, kawal hawa nafsu. Nafsu makan pun kadang kontrol. Tapi itu masalah dia. Itu masalah kadang-kadang kita ni kadang makan pada bulan Ramadan, buka puasa, lagi teruk daripada bulan tak puasa. Maknanya dia, kau siap kau. Masa pergi bazar Ramadan, berdendam dengan makanan. Gila betul. Kau siap, kau nasi, kejap lagi kau siap kau. Gila. Apa benda macam tu? Ambil kau. Jangan. Kontrol. Bulan puasa ni pula kan, tengok pula package dah mula keluar dah ni. Package buffet Ramadan. Ada satu hotel tu, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Mahal. 7 buah negara ASEAN tu, ada dulu 7 buah negara Asia Tenggara, dia hidangkan. Bayang tu. Dan kami menyajikan 33 jenis air. Kalau kau minum 33 tu, kau keluar dari hotel tu, kau lupa nama kau bin siapa tau. Kan, apa kau tahu mana semua banyak mana air. Kan, macam tu lah. Macam tu lah. Ketiga, menyucikan jiwa, yakni menyuburkan perasaan dalam hati ni apa? Perasaan pemaaf, tolak ansur dan jujur. Nak jujur je, integriti pun terjaga. Jangan. Kita jangan punchkan untuk orang. Dosa. Jangan, tak amanah kita. Lambat-lambatlah, buat cara lambat. Alam kan dia nampak pun Allah Maha melihat. Wahai sahabat, macam tu lah ayat dia. Daripada fakulti kejuruteraan tu tadi. Kan? Dia pakai mesin punch card pula yang tak ada, semua thumbprint lah sekarang. Mana ada yang macam ni lah kan? Ada lagi? Tak ada. Tapi yang dulu tu bagus tau sebenarnya. Sebab dia dalam banyak keadaan, dia semangat setia kawan. Setia kawan. Kerjasama kan? Dia confirm datang okay, kapal percap dia letak kadang macam tu. Tu yang banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Macam tu lah keadaan ni. Yang paling baik, paling jujur sekali apa tau? Yang pakai buku dulu. Kan? Yang pertama kehadiran kan? Dr. Mariati binti Jaafar, Zab 7.45 pagi, Zab Sain. Lepas tu Profesor IR Dr. Zainal Ahmad, Zab, sama seperti di atas. Dia macam tu. Okay, serentak lah semua sampai macam tu. Sampai pegang tangan, macam ramai-ramai datang. Macam tu.
Macam tu lah kena. Kan? Macam tu lah. Jadi jujur lah. Kan? Dan begitu juga, maka jelaslah. Kan? Maknanya ada perasaan tu bila kita puasa. Jujur. Bertolak ansur. Pemaaf. Daripada marah dulu. Yalah. Dulu kalau anak kita balik lambat bang. Tak tahu apa. Dia ingat rumah ni hotel ke apa. Kalau aku. Geram betul. Kau telefon mak tu sekarang. Jangan sampai. Punya marah ni. Bang, anak kita tak sampai lagi, bang. Biarlah. Allah Maha Berkuasa. Allah jaga anak kita. Bang. Betul, jangan punya sabar ni. Kan? InsyaAllah. Abang dah 10 dah ni, bang. Mudah-mudahan dia ditempatkan di kalangan orang beriman dan bertakwa. Mana ayah dia dah habis usaha dah tu, malas dah. Kan? Malas dah tu kan. Jadi